Tapi kali ini burung guys. Burung guys. Allah. Allah tak dapat agak. Tak dapat sikit. Allah. Kan ku ukir namamu di awan gunung jerai. Ikan laut daun biur melambai. Hai, selamat pagi, morning guys. Hari kedua kami di Caribbean Campsite. So alhamdulillah cuaca semalam hujan-hujan lah. Tapi dia renyah-renyah sebenarnya, dia macam datang singgah saja. Jadi sempatlah kami buat kami punya majlis sebar ringkas tu. Okey, lepas tu pagi ni alhamdulillah cuaca baik lah. Tapi semalam tidur sebenarnya panas juga. Dia biasalah tepi pantai ni tidur kadang-kadang memang angin tak ada lah. Tapi alhamdulillah lah, sebab saya pakai AS, dia punya pintu ni memang luas terbuka tu. So dia ada mesh dekat sini lah. So angin direct masuk terus daripada depan ni. Tepi pengudaraan tu orang kata alhamdulillah lah okey. So saya memang backup dengan kipas jugalah sebab ada plug point dekat sini. Jadi backup dengan kipas elektrik. Alhamdulillah lah, tidur sejuk lah juga semalam. Okey, walaupun tak ada angin, pokok pun langsung tak goyang. Syadu-syadu di tepi pantai. Tengok, bangun awal tau. Okey, pagi ni kami nak pergi keluar beli breakfast dulu dekat depan sana. Nak merasa nasi lemak, orang kata ala-ala kampung lah dekat sini. Kuih-kuih apa-apa yang patut lah. Alright, jom kita nak pergi beli dulu. Jom kita beli kuih muih dengan nasi lemak hari ni. Tengok ada lagi tak, takut habis dah. Jom kita makan dulu. Breakfast kita pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa fi gaya. Amin. Alhamdulillah banyak lagi. Amin. Syat. Yang macam kami rescue Abang Radis tu lah kat Zoom. Sikit tahu cara dia beli je ni. Mister, you kasih saya satu daging ayam. Ayam ini ah. Isi. Jangan pedasnya. Dia kuning saja. Dia tak ada hijau. Banyak. Kamu nak masak apa ni ah? Air. Ada masak tu. Panaskan je. Saya Umar. Betul. Ni ah, panas ada. Betul. Saya pandai gini. Makan kuih. Apa budak tu mana? Tak apa ambil lah. Dia pun tak langgar nak dia. Duduk. Kita punya episod keluar. Dia diam sana ya.
Tu burung. Ada burung. Sesat. Burung sesat. Macam mana dia boleh masuk situ? Selalu kita tengok ular saja kan masuk dalam kemahan. Tapi kali ini burung guys. Burung guys. Oh Allah. Allah tak dapat agak. Tak dapat sikit. Allah. Aduh. Akhirnya terlepas jua. Aduh. Terlepas dari tangkapan. Kalau nak tahu kemah apa yang special burung pun boleh masuk, ini dia. Shine Trip 05 guys. Dom top. Nak tanya apa? Satu soalan RM10. Tiga orang sekali apa? Depa nak interview saya. Tak apa biar. Okey. Oh, yang rakam ya? Saya pula jadi macam ketak. Mana? Sorry pun pelakon dia ni. Kalau camping kan, kalau camping, apa yang paling best? Yang paling best masa camping yang sampai kita tak boleh lupa sampai bila-bila tu. Lepas tu bila teringat tu, uish, seronok nak camping. Apa dia? Seorang-seorang. Apa dia? Apa yang paling best sekali? Makan. Mandi. Dia malu ni. Ni camping dengan keluarga lah. Itu paling best sekali lah. Okey. Boleh layan sunset. Oh, boleh layan sunset. Okey. Okey guys, dia orang ni malu-malu sikit. Tak apa, ni saja bukan podcast ke apa. Jadi ni saya santai-santai tadi depa interview saya. Saya pun cakap orang putih alamak. Tapi hopefully okey lah kan. Dah boleh dapat A ke no. Kan? Okey. Semoga adik semua ni orang kata belajar rajin-rajin ya. Jangan duk ikut sangat media-media sosial ni. TikTok lah, apa, Facebook lah, YouTube lah. Jangan nak ikut sangat trend-trend ni. Kan? Tahu tak apa, tapi jangan ikut sangat. Lepas tu belajar dulu sampai habis. Sampai ke dah tak boleh nak belajar dah. Belajar elok apa semua. Tolong orang kata tolong family, tolong mak pak semua lah. Lepas tu jaga diri semua elok-elok. Boleh? Okey Semoga pakcik harap semoga adik-adik ni berjaya dalam orang kata dalam pelajaran ya. Okey. Bye. Nak cakap apa last? Boleh cakap. Jangan lupa subscribe Alan Hussein channel kata. Hebat. 1 2 3. Jangan lupa subscribe Alan channel. Yeay. Bye. Okey guys, kami pagi-pagi ni sebelum matahari memacak tinggi, kami nak keluar beramai-ramai. Kami nak pergi melancong. Dekat mana? Dekat atas sana. Dekat mana tu? Tunggu. Okey guys, kami sekarang berada di Gunung Jerai. Ini dia tengok semua ahli-ahli rombongan. Yeah. Nak naik kereta api. Nak naik kereta api kena bayar RM5. Nak masuk ke kawasan sini kena bayar RM2. Ni kaunter dia ni. Okey, lepas tu kita boleh parking kereta dekat situ lah. Parking kereta dekat luar sana. Sini kan.
Okey, dia boleh melawat jugalah Telaga Tok Syekh, Padang Tok Syekh. Lepas tu batu kapal semua kat bawah sana. Tapi kena macam hiking sikit. Sekali kami akan pergi. Kami nak pergi atas dulu. Jom kita pergi atas, kita tengok apa yang ada. Guys, jom. Dah sampai Gunung Jerai, kita ronda-ronda. Let's go. Sini tak ada tapak. Adakah anda merasa kesejukan? Ya, sejuk, sejuk sangat. Best. Soalan apa tadi? Tapak. Kat sini Gunung Jerai ada tapak lah. Ada. Dia ada tapak campsite dekat atas sana tu. Sekali saya bawa pergi tunjuk tu. Tapi orang kata hati yang kental saja boleh orang kata boleh pacak itu lah. Fasiliti semua ada, jangan risau. Tak takut kalau dia dah upgrade elok, okey lah. Masa saya pergi hari tu toilet, lepas tu plug point pun jauh sikit lah tarik. Semua ada lah. Teringin nak tengok. Tapi macam semi wide lah. Okey, kalau nak datang ke sini boleh naik van juga. Nampak kan van banyak-banyak beratur belakang tu. Satu kepala RM10. So depa kumpul dalam 10 orang boleh naik van lah kalau kita tak mau bawa naik kereta kita. Alright, siapa yang rasa kondisi keretanya bagus boleh naik sampai atas. Mengah juga. Tapi kat sini kita akan belanja view-view yang menarik lah. Alright, ramai kat sini. Dia ada chalet juga kat sini. Ya. Alright, jom kita pergi ke depan lagi. Siapa yang malas berjalan daripada bawah tadi kat parking, boleh naik kereta api ni. Nampak dia ada perkhidmatan kereta api. Satu kepala RM5. Siapa yang malas berjalan, kalau boleh berjalan lah. Siapa rajin jogging. Wah, sampai-sampai. Okey, jom kita jalan lagi ke depan. Tengok bunga-bunga cantik. Jom kita tengok campsite. Tapak campsite dekat Gunung Jerai. Dia berkunci lah, tak boleh masuk. Ini dah dia punya kos. Mahal lah. Mahal sikit lah. Ini tapak dia. Semi wide. Dia ada toilet kat situ. Ada toilet, ada plug point pun tarik kot. Tapi macam agak scary sikit. Siapa yang berani, boleh. hati kental boleh. Panas sikit. Siapa yang berminat, roger lah kat situ lah. Jom kita nak ke mana? Nak pergi kawasan ibu-ibu, boleh tak kat situ? Ada bunyi ni. Tak terkejut pun. Yang ni kata ini biasa je kan. Tirek tu. Dia nyaut pemang. Dia kata, ya Allah. Tapi bunyi bukan kat mulut, kat perut. Lapor. Ada Jungle Coffee Shop. Siapa nak masak kopi jungle lah, kopi-kopi hutan. Lepas tu kat bawah sana tu dia ada dinosaur park. Kena masuk pula. Kena bayar juga tu. Beli kopi, beli nasi lemak ke apa, makan kat situ. Dia punya healing lain macam guys. Memang baik. Tu nama-nama ni. Nama-nama saintifik. Vincolelia. Kat sini boleh lah belajar nama-nama saintifik pokok. Belajar boleh, tapi sat lah. Cuba lupa lah. Nama ada pelik lain macam.
Strawberry Farm, tengok strawberry dia. Tapi kita tak boleh expect lah Strawberry Farm ni macam dekat kamera. Tempat dia memang sejuk. Tak lah, dia tak ada. Ini dari kita dah sampai dah. Strawberry Farm. Masuk. Dah beli-beli benda makan, boleh lepak makan kat situ lah. Makan kat situ, dia tengok pemandangan. Nampak lah? Nampak apa? Nampak. Tapi tak berapa ni. Dekat pantai lah. Yang ni dekat kering je. Mana? Caribbean ni. Nampak tak? Nampak tak? Dah. 99.8. Oh. Okey. Nampak tak Caribbean? Nampak. Macam kamera kita dah ni dah hujan. Caribbean mana? Tak tahu tu nak cari. Nampak. Okey, jom. Siap. Mai. Nak buat apa? Okey. Boleh pegang. Buat gaya. Kita melayan ni. Oh. Nampak bawah. Jerai, Gunung Jerai dan pemandangan-pemandangannya indah. Nak masuk ni RM5 saja bayar, dapat apa ni orang kata apa, sarung ni. Lepas tu kita boleh duduk dalam ni lebih kurang 10 minit untuk bergambar-gambar lah. Okey, dia ada cuaca, kalau bernasib baik memang view cantik lah. Kalau tengok kat sana macam gelap kan. Dia kata hujan tu. Oh. View cantik, cuaca elok, memang nice lah ambil gambar. Alright. Kan ku ukir namamu di awan gunung Jerai. Ikan laut daun biur melambai. Nampak yang ni nampak hitam. Ni ambil gambar dulu kan. 1, 2, 3. Guys. Itu apa?
Selepas gogo ya. Ini. So satu pengalaman yang best lah datang grouping ramai-ramai. Semua kepala sempoi-sempoi dulu. Jadi adalah tempat yang kami tak masuk sebab kenakan bayaran. Jadi tempat yang free kita masuk lah. Kita sonok-sonok, ambil gambar dan sebagainya. Alright, so menyanyi pun sudah, melawat-melawat pun sudah. Jadi kita nak ke mana pula next? Tunggu sehingga habis video. Okay guys, tadi daripada Gunung Jerai sebenarnya kami nak pergi ke melawat tempat-tempat lain lagi lah sekitar daerah Yan ni. Tiba-tiba kami dapat panggilan kecemasan lah tadi. Isteri saya dapat panggilan yang mengatakan mak mertua saya masuk hospital lah akibat masalah jantung. Jadi kami terpaksa bergegas pulang ke campsite, dan sampai ke campsite kami nak kena kemas-kemas lah kemah barang-barang, nak packing-packing nak balik lah. Okay, maknanya dah turun dah semua tu. Lepas tu kami nak bergegas pulang. Mungkin camping saya sampai di sini sahaja untuk kali ni bersama rakan-rakan dan juga bersama follower saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada mereka semua lah kerana support saya, lepas tu menjayakan program saya kali ni. Kepada anda juga saya mohon maaf kerana tak dapat lah kata share dengan anda lagi tempat-tempat yang menarik di daerah Yan ni lah. Nanti mungkin next time insyaAllah. So jangan lupa subscribe, like, share and komen video-video saya. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Saya akhiri video saya ini dengan saya tunjuk sikit saya set up pula saya kemas-kemas barang. Okay, bye. Assalamualaikum.